Kadam. Dia ada ilmu kadam. Kadam yang menggunakan jin dan mentera. Itulah orang ni cepat kaya. So kan kadang Opi tahu kan orang Sabah kan. Orang Sabah kaya mesti ada sesuatu. Kalau perempuan tu cantik, kau tahu lah dia pakai apa. Kalau perempuan tu cantik, mesti kau akan tengok perempuan ni, anak Sabah. Anak Sabah. Orang Sabah kan kaya raya. Kau tengok nanti orang Sabah ni macam mana. Mesti dia guna benda pelik-pelik. Nanti kan dia akan guna penunduk apa, ilmu penunduk. Ini bahaya ni, ini bahaya. Masak kau kena gol. Masak dia kena dia lagi ilmu penunduk. Wak Ahmad, apa rasa Wak Ahmad dah kena tu, dah nak kena. Ni yang kau mimpi ada kau mimpi hantu tu kan, yang mata dia terbeliak tau. Ada mata kuning tu, ada matanya terbeliak. Bulat terbeliak mata. Itu confirm benda tu dah ada dekat rumah Wak Ahmad. Habislah dia lagi. Tak aman kampung ni lagi. Masuk orang Sabah ni. Kita tak tahu lah orang Sabah perempuan tu macam mana kan, dia kahwin tu. Aku risau kalau dia guna buat benda pelik-pelik. Macam mana kau nak? Aku tu memang tahu punya. Aku tahu ada WhatsApp Pak Munawir. Nanti aku WhatsApp dia. Kalau macam dia pergi berubat tapi tak boleh, kita guna cara Pak Munawir. Nanti kau tengoklah apa benda kan. Kita tengok si semurang satu ni jiran ni kan, saudara mara semua datang. Tengok, saksikan. Kau anggaplah ni kawan Pak Munawir. Dia orang ni memang ada guru lah banyak. Ada 10 guru. Kau cakap ada 10 guru. Guru pertama dah meninggal. Guru pertama. Jadi ada 9 guru dia. 9 guru ni. Memang banyak lah. Nanti aku gunalah himat dia nanti untuk berubat. Nanti aku sekali-sekali bagi lah nombor telefon Pak Munawir. WhatsApp ke apa kan, bagi. Dia boleh berubat. Dia boleh. Pak Munawir boleh. Tapi kalau berubat, dia benda pertama nanti dia kalah. Abang kau ni, aku rasa Muhammad mesti dah terkena. Muhammad dah terkena ke dia?
Dah terdengar ke? Bagi orang Sabah. Bagi orang Sabah. Ini kan orang Sabah. Orang Sabah. Dia kan orang Sabah tau. Dia kan ni kahwin anak apa? Anak ni kahwin dengan orang Sabah. Nanti aku nak tengok lah. Dia ada guna apa nanti. Aku risau juga kalau dia guna barang dan menyusahkan satu family. Macam mana? Aku pun kena nanti. Kena cari perawat yang lebih kuat lah. Rasa Pak Menawar dia ada kelebihan. Nanti dia adalah banyak kasih tu daun pisang, apa, batang pisang, jantung pisang. Jantung pisang ada kat sini banyak. Kita tanam, senang dapat. Jantung pisang dan batang pisang ambil. Suruh jiran lah. Aku nanti tak tahu mana satu yang batangnya tu, yang besar ke yang kecil ke, aku tak tahulah. Dia tak tunjuk gambarnya. Kalau tunjuk gambarnya aku tahu gambar batang pisang tu macam mana. Dia kata batang pisang dia kasih untuk lagi apa yang dia yang selalu diguna buat perubatan. Dia ada banyak diguna. Nanti aku dah tengok, aku nanti nak belajar. Nak belajar tu bahannya susah. Kadang-kadang bunyi-bunyi ni dia musnahkan. Pisang, musnahkan pisang, pokok pisang, jantung pisang. Jantung pisang boleh dapat sini. Kampung ni kan boleh dapat jantung pisang. Enjing pisang. Enjing. Enjin pisang. Enjing. Enjin ke jantung? Enjing. Tapi kalau cakap enjin pisang. Jantung pisang ke enjin pisang? Ada pincang. Dia jantung pisang. Jantung tu untuk ni lah, untuk benda tu lah. Tapi orang nak tengok dia kadang-kadang dia bahaya juga. Orang Sabah ni, orang Sabah ni kadang-kadang bahaya. Dia Sarawak dengan Thailand sama. Dia ada banyak benda. Tapi orang Sarawak ada tak guna ilmu hitam orang Sarawak? Sarawak ke orang Sabah, dia ada guna ilmu hitam tak? Nanti ada tak dia guna? Aku risau ni. Aku rasa malam tadi aku mimpi ni pun ada petanda buruk lah. Dia ada lembaga. Mata je kuning, lagi satu mata je terbeliak. Atas dia aku dua lembaga tu. Aku pernah mimpi malam tadi. Lembaga tu besar. Lepas tadi muntah kan, lembaga tu dah datang dah. Aku rasa dalam mimpi tu. Tapi pun mimpi ke benda yang sama ni? Habis tu aku mimpi benda tu, makhluk tu
Pagi tadi lah, pagi. Besar. Punya mata dia kuning. Bahaya ni, cukup bahaya. Nak pakai singlet lah tu. Boleh kan? Kenapa dia ada gede? Aku tutup lah. Biar kotak tu yang macam tu kan. Siapa yang minum? Ha? Kan nak buat raya, siapa yang minum? Kan saya. Oh, kau minum. Ha. Yang suruh siapa minum? Maaf. Kata nak buat raya dik. Ha? Dia pergi banyak ke? Kat mana dik? Siapa yang simpan? Ha? Kat mana? Siapa yang simpan? Minum. Oh. Boleh je minum. Dia tak boleh minum. Sedap tu. Kalau boleh kotak tu. Aku suka. Sampai terkencing. Hari ni banyak tau macam. Dan gundang-gundang. Sampai pukul 11 orang main. Coba tu. Cincin. Mana? Ni. Tak jauh. Tapi aku risau juga tau. Kalau awak mak kahwin apa anak dia kahwin orang Sabah. Risau tu. Risau dia kena tunduk.